Pasal apa saya bawa dia pergi mana-mana, anytime, anywhere nak spray? Pasal dia ada hydrochloric acid. Saya dah sebut 2-3 kali benda ni. Selalu saya sebut PDRN. Kali ni saya tahu hydrochloric acid. Apa dia hydrochloric acid? Ramai yang doktor saya. Dia sebenarnya kena nak beritahu. Function dia 1000 kali ganda. Dia boleh hold air kat muka kita supaya muka kita tak sentiasa kering. Pasal you all kena ingat lah, as you get older 40 tahun ke atas, kita kadang-kadang kita dah notice lah bawah mata ni kita dah ada wrinkles. Pasal sebenarnya wrinkles tu due to kering kulit kita. Siapa yang ada jeragat yang selalu boleh keluar panas, rasa pedih kat muka, you all kena pakai hydrochloric acid. Dia bantu untuk bagi kulit kita sentiasa lembap. Pasal kalau kulit kita tak cukup lembapan, pasal itulah dia boleh hinggap dengan jeragat. Dan jeragat yang ada lagi perik, dia akan makan kulit kita. So kita kalau tak mau jeragat, kita tak mau kulit kita pedih sangat-sangat. Dan kalau yang you order kulit sensitif bila keluar, tolong pakai hydrochloric acid. Selain pada tu saya nak beritahu benda kan. Okey, ni dia muka. Siapa yang ada eczema, tolong spray kat eczema. Pasal apa? Gatal-gatal you all spray ni. Hydrochloric acid bantu untuk dia melembabkan dia supaya dia tak gatal. So ni, dapatkan di beg kuning sekarang dengan kebaikan hydrochloric acid. Tolong siapa yang ada jeragat, jangan lupa yang ni. Okey, bye sayang.